Ke? Ya bang. Sikit lah. Ha, Apa komen Uncle pasal hantu? hantu bang. Hmm. Hantu kelakar bang. Kalau nak tahu pasal hantu kat Malaysia ni bang kan. Kat Malaysia ni kelakar sikit sebab hantu dia ada macam-macam. Kalau kita buat comparison bang kan, dekat Jepun hantu dia lain. Dekat China hantu dia lain. Tahulah kan hantu yang tu. Yang letak je benda tu kan tu tak bergerak kan. Tapi kalau kat Amerika lain pula hantu dia. Ada Dracula, ada werewolf kan, ada vampire kan dan sebagainya kan. Abang perasan tak apa beza dia? Beza dia bang kan. Beza dia hantu kat Malaysia ni dia tidak kelihatan. Dia tak nampak. Satu, nombor duanya dia macam kelibat-kelibat lah. Nombor duanya kan dia tak boleh bunuh lah bang. Kan? Contohnya kan kalau kita ambil comparison lah. Kalau kata hantu dekat apa Amerika tu kan, semua boleh bunuh. Werewolf boleh bunuh dengan apa nama? Dengan silver bullet. Apa nama Dracula boleh bunuh kan, kau tusuk apa kayu kat sini, batang kayu kan. Lepas tu apa lagi, zombie boleh bunuh, kau tembak kepala dia, settle kan. Tapi hantu Malaysia ni kan, katalah kau jumpa momok kan, dalam kau colour dia pun kau tak tahu kan. Lepas tu apa nama macam mana nak bunuh pun kau pun tak tahu kan. Itu cerita dia. So soalan ni mudah je kan, sebagai seorang Islam kan, tak payahlah percaya dengan hantu-hantu ni kan. Kita percaya dengan jin, dengan malaikat, dengan apa, dengan bidadari syurga lagi bagus bang. Kan? Itu je cerita dia. Jangan dah buang-buang masa je kan. Percaya pada hantu kan. Apa, duk kerja tengok TikTok hantu tu kan. Buang masa. Sebab Allah kata apa? Kita dijadikan Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bukan masanya, bukan apa? Bukan tugas kita untuk menghabiskan masa kan. Wa as innal insana lafi khus kan, untuk menghabiskan masa untuk pergi cari hantu. Faham tak ni? Okey bang? Faham ke? Cantik. Cantik. Alright, baik.